Saya hanya umumkan menteri-menteri yang terlibat dalam pertukaran portfolio ataupun lantikan baru sahaja. Yang lama atau kekal itu tidak saya umumkan, untuk memberi ruang kepada wartawan jalankan kerja masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo Xiao Suan. Ini tukar portfolio. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan lantikan baru Datuk Lo Su Fui. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak lantikan baru Datuk Mustafa Sakmut. Menteri Hal Ehwal Agama lantikan baru Dr. Zulkifli Hasan. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama lantikan baru Ustazah Marhamah Betty Rosli. Timbalan Menteri Kewangan tukar portfolio Liu Chin Tong. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air tukar portfolio Datuk Seri Abdul Rahman Haji Muhammad. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan tukar portfolio Datuk Chan Fung Hin. Timbalan Menteri Luar Negeri tukar portfolio Datuk Lokanisman Awang Sauni. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tukar portfolio Puan Lim Hui Ying. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi tukar portfolio Adam Adli bin Abdul Halim. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya lantikan baru Chiu Chun Man. Timbalan Menteri Perpaduan Negara lantikan baru Yuniswaran anak lelaki Ramaraj. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri tukar portfolio Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Timbalan Menteri MITI lantikan baru Sim Se Sin. Timbalan Menteri Kesihatan tukar portfolio Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga bertanggungjawab dalam urusan PMKS tukar portfolio Steven Sim Chi Kiong. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi tukar portfolio Datuk Muhammad bin Al-Amin. Menteri Ekonomi lantikan baru Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Timbalan Menteri Ekonomi lantikan baru Datuk Indra Muhammad Shah bin Abdullah.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, lantikan baru, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, lantikan baru, Said Ibrahim Said Noh. Menteri Perdagangan dan Komoditi, lantikan baru, Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, tukar portfolio, Datuk Seri Huang Tiong Si. Menteri Sumber Manusia, lantikan baru, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, tukar portfolio, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Menteri Belia dan Sukan, lantikan baru, Dr. Muhammad Taufik bin Johari. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, lantikan baru, Mordi Anak Bimol. Upacara angkat sumpah yang diperkenan oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong akan berlangsung esok 10 pagi di Istana Negara, dan mesyuarat jemaah menteri akan diteruskan jam 2:30 petang esok. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan menteri dan timbalan menteri yang telah menyumbangkan tenaga bakti melalui kementerian dan kepada negara sebelum ini.